Bawa cash yang banyak ataupun cukup je dengan debit card masa umrah? Nak tahu yang lebih lanjut lagi? Jom saya kongsikan. Cash dan debit card dua-dua ada kelebihan. Yang pertama, cash masih penting tau Haji-Hajar. Jadi, tukar cash RM ke real. Tujuannya kat sini adalah untuk apa? Untuk belanja barang-barang yang kecil seperti makanan, bersedekah ataupun gunakan teksi dekat sana. Macam tu. Untuk tips keselamatan, Haji-Hajar boleh simpan duit ni dekat mana? Dekat tempat yang seperti poket ataupun beg silang. Jangan simpan semua cash dalam wallet. Bahaya tau. Yang kedua, iaitu debit card. Debit card ni boleh gunakan di kebanyakan tempat macam Mekah, Madinah. Antara kelebihannya, tak perlu pun kita bawa cash yang banyak. Kita boleh keluarkan dia dekat ATM kat sana nanti. Tips penting, jangan lupa aktifkan kad bank Haji-Hajar tau. Kalau tak, kita boleh nak keluarkan duit tu. Senang cerita, dua-dua penting dan ada peranan masing-masing. Semoga tips ni bermanfaat untuk semua bakal jemaah nanti.